Hussein Fauzi Farm. Jomlah kita masuk. Hari ni berbekalkan basikal aku dan juga aku punya tumbler. Hari ni aku set haiwan lah. Ish, ada ni lah. Ada boleh masuk ke dalam ni. Ada banyak lembu je aku tengok sini. Weh, ni turun dari. Oh, ni lah nama dia tempat Hussein Farm tu. Weh, kau okey tak? Kau macam tak okey ke? Tangan kau elok tak? Banyak gila anak kau. Weh, kau nak pergi mana weh? Let's go, masuk guys. Ni aku parking sini je lah. Hai. Tutup dulu. Okay, jom masuk. Kau tak haiwan apa dia ni? Dalam ni bau reban weh. Boleh masuk ke ni? Boleh masuk? Weh. Ini apa? Landak weh. Oh ya, yang ini boleh sentuh ke? Rabbit. Ni hamster. Hai. Awak nak ke mana? Wah, ni ayam kampung ni. Halo. Halo guys. Oh, comelnya anak. Halo. Kau kenapa? Kau ngamuk kau? Ya. Ha, aku tahu hidup kau susah. Ya. Bebas kan? Dapat aku faham. Okey. Okey, macam ni. Korang lagi sini, balik rumah, kena borak balik ya. Faham Go, boy. Okay. Bye. Hello, Mr. Skang. Terkejut kau. Hello. Comel ni Skang ni. Mu dia lah. Banyak bunyi. Dia borak putih. Aku jarang dapat tengok borak putih. Saya tak pernah nampak awak tau. Ini first time saya nampak awak. Wih. Alah, comelnya dia. Comelnya nak kambing. Nak beli kambing lah siku. Wih. Ini sumpah aku cakap ni first time aku tengok korang dua daripada depan tu. Kau kencing pula tu. Besar gila kau. Wih. Kau Wih, chill. Besarnya kau. Nak pegang je, tak mau gigit. Pegang je. Pup. Dah makan belum? Nama apa ni? Ya. Ha, usap dia. Ya. Garuk dia, gatal dia. Besarnya kau. Ha? Janganlah dekat. Kau ni dah besar, mengerikan kau tahu. Kenapa dia nak buat apa ni? Gatal ke? Nak usap boleh? Usap kepala je. Down. Bye bye.